Nak masak sedap lah. Masak macam ni nak kena rajin. Orang yang macam tak ada masa, malas, dia memang lebur je semua. Kan? Dia kata janji masak. Memanglah masak. Tapi rasa dia lain lah sikit. Kan? Ya? Okey. Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi lauk kari jintan putih. Alright, kita nak tumis ni dulu bawang besar yang kita dah cincang. Kita tumis sebentar. Sementara kita nak tunggu dia ni, kita nak blend bahan lain. Bawang putih, halia dan bawang besar. Okey. Kita masukkan pula ni daun kari, okey, dan ni jintan yang biji tadi. Okey, kita terus masuk. Tumis sekejap sehingga jintan dan daun kari ni naik bau. Okey, kita nak masukkan yang kita dah blend ni tadi, bawang besar, bawang putih dan halia. Okey, ada yang nak bertanya? Ya, okey, kita tumis lagi sebentar sampai dia naik bau. Okey, kita nak masukkan buah tomato. Buah tomato banyak ya dalam lauk ni. Kalau dapat cari buah tomato yang masak, yang masak ranum. Jadi bila kita tumis dia cepat hancur. Ya, ni kita tumis sampai tomato ni layu. Okey, now ini dia dah kering, dia dah tinggal air dah tak ada, minyak je semua ya. So, Kak Zaida nak masuk rempah, saya kecilkan api. Sebab kita nak masuk rempah yang kita tak bancuh air. Rempah yang kita nak masukkan sekarang ialah ni jintan putih, ini ketumbar, ini garam masala, ini serbuk lada dan ini serbuk kunyit. Serbuk lada ni terpulang. Kalau puan suka pedas, you boleh letak lebih. Kalau puan tak suka pedas, kurang pedas, tapi nak juga makan kari, kurangkan sikit. Kalau suka pedas, tambah. Itu je. Rempah ni Kak Zaida dah sangai tau. Saya buat sendiri, saya dah sangai semua. Maksudnya rempah dia dah masak. Kak Zaida masukkan air lebihan dalam blender ni tadi. Okey, kita tumis sekejap lagi. Saya biasanya kalau saya masak lauk macam ni, saya akan masuk air 3 kali. 3 kali masak. Jadi nanti rempah tu masak betul. Tumis lagi sampai dia kering sikit, tambah air sikit lagi. Okay, bila kita tambah air, rempah ni akan cair. So kita tumis sampai dia pecah minyak lagi. 3 kali lah proses ni, baru lauk you sedap pun. Dan lauk you tak mudah basi lah kalau you masak cara macam ni. Okay, saya masukkan garam dulu. Ayam ya? Tak ada masalah, pakai je lah apa yang you suka. Kalau rasa kat rumah tu makan telur pun tak apa. Dia ni kalau you bancuh dengan air, dia punya bau tak sama dan ditumis. Warna yang ini lebih gelap sikit daripada warna kalau you bancuh rempah tu dengan air. Itu je beza dia. Tapi rasa tu lebih kurang lah. Cuma bau dia bau. Yang ini lagi bau dia sedap ni. Masukkan apa Kak Zaida? Kelapa sangai. Okey, saya masukkan air. Kelapa disangai. Saya nak masukkan yogurt. Okey, masam lauk kita datang daripada yogurt dan buah tomato tadi. Lauk kita ni kari yang jenis ada sedikit masam-masam. Okey, kita masukkan cili hijau. Nak pakai cili padi juga boleh. Lauk-lauk macam ni guna cili hijau. Kalau cili merah dia kurang sikit, dia kena cili hijau. Sebab cili hijau ni dia ada bau. Okey, kita nak masukkan susu cair. Tak suka susu cair, ada orang tak boleh makan susu, puan ganti dengan santan. Tak suka santan, ganti dengan krim.
Ini saya masak banyak tau. Saya masak 3 ekor setengah. Apa tengok saya tu, oh banyaknya susu setengah tin saya tahu. Sebab susu saya masak 3 ekor setengah. Masak. Kalau macam ni dah masak dah. Tak suka minyak dia yang banyak macam ni, sila buang. Alhamdulillah dah pun siap lauk kita hari ni, iaitu lauk kari jintan putih buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.